Hai, saya Bella. Dengar tak? Hai kepada warga-warga TikTok kita. Hari ini saya nak bagi tahu kita ada buat jualan rahmah di beberapa tempat seperti Lotus, Maidin dan Giant. Jadi sekarang jom kita tengok dalam Giant. Kalau ada ternampak banti jualan rahmah di pasaraya, maknanya ada jualan rahmah yang sedang berlangsung di pasaraya itu. Tapi korang kena tengok tarikh dulu, takut korang pergi salah tarikh pula. Biskut kering ini harga asal dia RM3.55. Dengan jualan rahmah kita dapat RM2.69. Bukan ini sahaja. Kita ada Milo 900 gram dengan harga RM16.89. Kepada sesiapa yang nak buat jus pun, korang boleh beli buah-buahan di jualan rahmah di Jaya Sri Kembangan dengan harga RM1.19. Buah-buahan seperti anggur, dan kita ada sayur-sayuran, bawang. Untuk barang keperluan wanita, KPDN juga ada memberikan subsidi Libres yang berharga RM12.19.